Lah, alhamdulillah sudah tumbuh. Saya punya tu ingat dah nak mati dah. Tapi ditunas. Makcik nak buat update dekat avocado makcik ni. Lama sangat tunggu nak tanam sampai dia luyu. Lepas tu makcik simpan pindahkan di guni ni. Taruh baja dia dan potong-potong yang ni semua. Dia ada tunas baru. Ni tunas baru dia dan hidup kembali. Ni avocado daripada daripada Filipina. Harap-harap jadilah dan berbuah lebat. Ini spesies yang isi tebal dan besar. Bukan yang ini spesies hijau punya. Hijau dan besar, biji kecil dan lemak manis. Tunas banyak. Alhamdulillah banyaknya. Berbuahlah kau ya nanti ya. Nanti tanam di sana. Yang lain-lain tu makcik dah tanam. Durian Belanda ada dua pokok, anak pokok ni. Durian Belanda dengan yang ni. Makcik tanam ni. Dengan yang lengkuas. Lengkuas tanam sini. Ini moringa. Moringa ni memang payah nak hidup. Tu makcik letak baja-baja kat situ. Kita tengok pula halia. Halia makcik tanam situ, kunyit ada kat situ tapi macam nak mati je. Tak apalah. Ini limau kasturi dan yang tu limau limau purut. Limau purut. Ini durian hidup mati tak mau gitu. Tapi dia cantik dah. Cantik dah warna dia. Hari itu dia menguning. Sekarang okey dah, tak payah potong dia. Makcik letak itu tanah. Taruh baja jugalah bulan lepas. Tu dia di macam ni. Lepas tu avocado makcik letak di sini belakang rumah. Dan rambutan tu makcik letak sini. Situ. Makcik letak situ. Jauh kan jarak dia dengan jambu air ni dengan $54 ni. Sini. Cukup lah tu. Yang ni papaya. Papaya pun dah hidup dah. Sini ada sebiji kelapa lagi. Yang ni kelapa ni besar punya spesies. Dia warna oranye dia punya isi dia punya kulit. Yang ni kelapa. Ni kelapa pandan. Dia spesies memang kecil-kecil macam ni aja. Yang ni belum jadi boleh makan lah, belum lagi. Sebab adik dia kecil lagi. Dah besar dah. Tinggal dua papaya. Avocado dengan rambutan. Tak tahu rambutan apa ni. Rambutan merah ke rambutan kuning. Apa-apalah yang penting ada rambutan di kebun ni. Ni ubi keladi. Nanti tanam dia hujung-hujung sana sebab hujung-hujung sana lambap sikit tanah dia. Maksudnya dia okey sikit lah tanam bawah-bawah tu. Yang sini nanti makcik nak tanam apa-apa je lah. Ubi kayu pun dah tanam semalam. Sepanjang tepi-tepi tu sampai dekat ujung $54 tu. Biar jadi pagar. Nasiblah kalau haiwan tu tak sundul dia. Itulah. Ada seekor mari. Inilah hidup makcik hari-hari kena mari sini. Kena jaga betul-betul kebun ni sampai berhasil. Bolehlah kita bersedekah ke orang. Kita tak mampu nak bagi duit. Kita mampu je lah sayur kan. Serai, makcik dah tanam serai ni. Yang ada pokok papaya dengan serai tanam. Sini ada 3 kuntum kan. 1, 2, 3, 4, 5 kuntum ni. Cukup lah ni untuk dia
kegunaan sendirilah gitu. Ubi kayu pun dah besar. Pisang ini pisang abu, pisang kelat abu. Yang tu pisang nipa. Makcik nak tanam lagi satu, biar banyak pisang nipa makcik. Sebab sedap. Pisang nipa macam pisang abu juga. Nak tanam sini lagi satu. Okey, itu aja update makcik di kebun makcik ni.